Ramadan adalah bulan kemenangan. Maka apakah ciri kemenangan? Syahrun Nasri. Baik. Dia kata Ramadan bulan kemenangan. Kat mana menang? Orang yang menang ialah orang yang la'allakum tattaqun. Sebab tu kalau kita bekerja jabatan mana pun, dalam sini ke bakok ke mana pun, kerajaan ke swasta, dia akan ada latihan kursus supaya kerja makin baik. Dia atur kursus. Maka Allah kursuskan kita setiap tahun sebulan Ramadan, supaya lepas Ramadan kita akan jadi hamba yang lebih baik. Sebab tu kita kena betul semula silap faham kita. Sebenarnya Ramadan bukan bulan sedekah. Salah. Ramadan bukan bulan baca Quran. Ramadan bukan bulan ibadah. Kita sudah salah faham. Kita fikir Ramadan bulan ibadah. Salah. Kita duk ingat selama ini bulan Ramadan bulan baca Quran, bulan sedekah. Salah. Bulan sedekah sebelah bulan yang lain. Bulan Ramadan gandakan sedekah. Bulan Ramadan, bulan lain bulan baca Quran. Bulan Ramadan banyakkan lagi Quran yang kita baca, baru betul. Bulan lain kita sedekah, bulan Ramadan lebihkan sedekah. Bulan lain kita ibadah, bulan Ramadan lebihkan sedekah. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, salafus salih, tafsir Quran. Dia bulan lain dia baca Quran 3 hari sekali khatam. 3 hari khatam, sehari 10 juzuk. Dia kuat baca Quran, mati dalam sujud. Datang Ramadan je, dia akan khatam siang sekali, malam sekali. 2 kali khatam sehari. Tu orang dulu-dulu. Man qara'al Qur'ana fi yaumin wa lailin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang baca Quran sehari semalam 50 ayat saja, maka tidak lagi namanya tergolong dalam nama-nama orang yang lalai. Faham? Tapi bila datang bulan Ramadan, kita baca 10 helai, 20 muka surat, iaitu sehari 1 juzuk. Insya-Allah 1 bulan khatam.